Kau sedap, kau comel buah. Okey. Ni mata tunas. Pokok tua dah 30 tahun lebih, 40 tahun lah kita letak. Cik Asel di Orang Pasir Dusuh ni. Jire dia ni. Ni. Kebetulan comel molek mata sekarang ni. Boleh ambil lah. Ni ada special order lah nak kahwin di Lapengnya. Lepas tu saya mari minta tolong hari ni. Ajak owner Cik Asel ni tunjuk. Sebab takar panjang ni saya dah biasa makan. Dia bukan buah bulak ni, buah bujur, buah tajam. Kalau dengan raja kunyit tu boleh tanding lah isi. Dari segi leik, orang cakap lepas tu serat dia lagi tinggi, cuma dia ada butir lah. Tapi siapa biasa makan takar panjang ni, boleh kata Cik Asel owner dia akan cari balik tu. Ni pokok, ada 8 pokok di sini. Ni kita buat lah sebab saya tengok daripada setahun ke setahun saya punya nursery ni ramai dah minta benih selain benih popular lah macam durite, musaki. Dia orang nak benih-benih macam ni lah untuk melekatkan orang cakap apa, variety ataupun bakar di kebun pekebun baru ni. Sangat cantik lah tu mata tunas ni. Ni kita minta tolong saudara di dua. Tak mana tu sandar di dua. Kita nak mudah ingat. Dokong. Situ tak apa. Okeylah, saya nak guti ambil ni.